وعلى آله وصحبه أجمعين. Antara surah yang banyak orang baca hari Jumaat, hari raya ni surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Ambil dua tiga ayat daripada surah tu. Buka Sabbihisma Rabbikal A'la. 591. Page 591 ya Ustaz. 591 bukan 761 ke? Kalau ada lah muka surat 761. Dan 591. okey, Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak imam masa apa? Masa witir, rakaat pertama dia baca lah kan. Sabbihisma rabbikal a'la. Okey. Surah ni bermula Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih. Dia asal perkataannya sabbih. Sabbih tu perintah. Hendaklah engkau bertasbih. Sabbih. Isma tu ismun lah. Ismun. Isma sebab dia jadi maf'ulun bihi kepada sabbih tadi. Jadi isma asalnya ismun. Ha, ha. Nama kan. Jadi kalau ha tu mati, kemudian sin pun mati, hamzah wasal pun mati, dia tak boleh bunyi. Tiga orang mati, berkumpul tak boleh bercakap kan. Jadi dibariskan ha tu beri bawah, dipinjamkan baris sabbihis. Jadi asalnya sabbih isma rabbika. Sabbih hendaklah engkau bertasbih isma tu dengan nama, sebut nama rabbika tu Tuhanmu. Ha. Al-A'la tu yang maha tinggi, tinggi kuasa, tinggi kedudukan, tinggi segala-galanya lah. Tu yang kita kata apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala tu ada ain, ada lam, ada ya bengkok kan. Tu a'la tu ada ain, ada lam, ada ya bengkok. Kita biasa sebut ta'ala, ta'ala. Tabarakta wa ta'ala. Tabarakta wa ta'alaid dalam kunut bagi tadi ya. Ta'alaid tu a'la tu lah. Eh, yang maha tinggi. Kalau ikut sunnah Rasulullah SAW, bila orang lain baca atau kita baca, Sabbihisma rabbikal a'la, sunat kita respon, Subhana rabbiyal a'la. Macam tu ya. Di malam ni insyaAllah, kalau dengar imam baca, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi insyaAllah perempuan tuan-tuan jawab Subhana rabbiyal a'la. Ha. Ya. Imam tak elok sambung. Dia kena sebut seketul di situ tu. Sabbihisma rabbikal a'la. Ha. Dengan imam-imam sekali sebut dulu Subhana rabbiyal a'la. Baru sambung. Alladhi khalaqa fasawwa. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu tanda orang yang baca atau yang dengar itu mentadabbur. Kan? Cuba puan tengok betul ayat tu. Tengok mana dia. Kan perintah kan? Eh. Jadi bila perintah ni kena kena taat perintah. Ya, Allah suruh tasbih, kita kena tasbih. Jangan laju sangat. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahda walladhi akhrajal mar'a. Tak ada dijawab. Okey. Baik. Jadi bila ayat ini turun, ini kisah ayat sekian ayat. Bila ayat ini turun, Rasulullah SAW kata apa? Ij'aluha fi sujudikum. Jadikan jawapan kepada perintah tadi bacaan dalam sujud kamu. Macam tu. Sebab tu dalam sujud solat tu kita kata subhana rabbiyal a'la. Macam tu. Ya. Hmm. Baik. Tapi ayat yang kita nak tengok
Ni sikit je lah dalam surah ni. Hmm. La yafnaha, ha, tengok ujung. La yafnaha illal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa. Ha, tengok situ. La yafnaha, ha, tidak memasuki neraka itu. Inna kecuali ashqa. Al-ashqa tu orang yang celaka derita, orang yang rugi. Ashqa. Itu dia punya akbar. Akbar macam tu ya. Dia punya isim tafdilnya. Ashqa. Ha, dia punya kata ismun dia syaqiyun. Ha, eh. Syaqiyun. Nanti malam kalau pergi ke tarawih, biasanya lepas lepas apa? Lepas witir ke lepas tarawih imam doa dia. Ya Allahumma ja'alna bin nu'ama bil imani kamilin. Ha, dia baca doa dia ya. Wa li faraidika mu'addin. Wa bil qada'i radin. Di ujung tu nanti, perempuan akan dengar Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ashqiya. Hamzah. Depan tak tadi? Hamzah. Shim. Ash. Qaf. Ya. Alih Hamzah. Ashqiya. Ha, Ashqiya tu kata jamak. Kata satunya syaqiyun. Eh, Syaqiyun sama makna dia adalah ashqa. Ashqa tu yang paling celaka dan derita. Jadi kita doa malam-malam Ramadan dah habis solat tarawih tu, kita kata apa? Ya Allah, jadikan kami masuk dalam golongan yang berbahagia. Su'ada tu jamak, sa'idun kata satu. Sa'idun maksudnya bahagia. Al-Maqbulin yang kau terima doa dan ibadah kami. Macam tu ya. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin. Wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Wa la taj'al dan jangan jadikan kami min masuk dalam golongan al-ashqiya, orang yang celaka derita, al-mardudin. Mardud ni yang ditolak, yang ditolak amalan, ibadah dan doa mereka. Baik. Jadi neraka ini tidak memasukinya. Kat sini pelik sikit kalimah tu ya. Yasla. Yasla tu bukan dimasuk tu. Betul ya? Cuba baca terjemahan tengok. Perkata apa terjemahannya? Yasla, yasla. Dia akan masuk. Ha, dia akan masuk. Pelik tu. Ha, siapa yang akan masuk sendiri dalam neraka tu? Kalau ikut akal kita, tak ada. Tapi Allah ungkap yasna dengan kalau bahasa Arab fi'il bina lazim. Dia ada pelaku je. Masuk. Dia masuk. Dia memasukinya. Kan ya? Yasna. Itu menunjukkan perempuan, kalau nak mentadaburnya, neraka ini orang yang masuk dalam dia adalah pending kepada perangainya. Ya, maksudnya orang tak akan dizalimi ya. Ya, perangai dia sendiri. Macam itulah makna dia yang akan menyebabkan dia masuk ke neraka. Kalau terjemah macam itulah. Tidak memasukinya disebabkan perangai-perangai negatifnya. Maksudnya maksiat dosa lah. Ya. Ya. Tempat-tempat lain yulqa wasiqal ladzi dan diseret orang-orang yang kafir. Siqa diseret. Kalau budak sekolah belajar ayat pasif, perkataan pasif, diseret. Ya. Fatulqa dan dicampakkan. Dicampakkan. Tapi bila yasna ni dia memasukinya. Jadi insya-Allah kita
berusaha mengelak daripada berperangai yang boleh membawa kita ke dalam neraka. Sebagaimana kalau imam-imam dewasa dulu biasa dia doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami pohon redha dan syurga. Wa ma yuqarribuna ilaiha min amalin wa fi'lin wa qawlin wa i'tiqadin. Dia doa macam tu. Bahasa Melayu dia, Ya Allah, kami pohon redha dan syurgamu. Dan apa-apa amalan, perbuatan, perkataan, iktikad yang membawa kami kepada redha dan syurga. Tu orang imam-imam imam-imam dulu dia kerap tu baca doa macam tu. Tapi imam-imam muda sekarang ni dia sampai takat tu je. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sebagaimana celah-celah tarawih tu lah. Dengar dia orang baca doa, berdoa kan. Baik la yaslaha illa al-ashqa. Jadi kita janganlah jadi al-ashqa. Ha. Baik, siapa yang selamat daripada neraka? Wa yatajannabuha. Jannaba, yan yatajannabu. Jannaba yujannibu yatajannabuha. Dan akan berusahalah menyelamatkan diri daripadanya. Itu makna dia. Untuk menjauhkan diri. Eh. Ha. Siapa dia? Wa yatajannabuha al-atqa. Atqa tu taqiyun. Dia punya fa'il dia. Taqiyun daripada taqwa. Taqwa. Atqa. Taqaf. Ya bengkok. Orang yang taqwa. Atqa. Atqa. Jadi moga-moga Ramadan kita ni, Ramadan kita menghasilkan, menjadikan kita atqa, yang bertakwa. Sebab Ramadan ni ujung dia apa? La'allakum tattaqun. Itu kan hasil. Hasil Ramadan tu la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Moga-moga kita menjadi atqa. Sebab atqa ni akan yatajannabuha, akan menjauhkan dirinya daripada neraka. Jadi apa makna takwa? Apa makna takwa, Abang? Khutbah Jumaat biasa sebut tu kan. Jauhkan diri kita daripada melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itulah takwa. Jadi semua itu gantung kepada usaha kita. Gantung kepada usaha kita. Jadi insya-Allah kita usahalah untuk menjauhkan diri daripada neraka. Apa makna jauh diri daripada neraka? Jauh daripada meninggalkan perintah-perintah Allah. Jauh daripada melanggar larangan-larangan Allah. Insya-Allah kan. Kan ada ustaz kita baca tadabbur ayat-ayat perintah, ayat-ayat larangan kan. Insya-Allah nanti lama-lama nanti dapatlah kita senaraikan tu. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Wa yatajannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Tengok. Siapa dia orang yang bertakwa ni? Orang yang bertakwa ni kerjanya ialah nak bersihkan diri daripada dosa. Sebab tu Allah sebut di situ apa dia? Alladhi, orang yang yu'ti, membawakan, memberikan malahu, hartanya, yatazakka. Yatazakka ni zai kaf ya bengkok ni zaka. Tu dalam wasyamsi waduhaha kita bacakan apa namanya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Zakkaha
tazakka. Tazakka maksudnya dia proaktif membersihkan dirinya daripada dosa-dosa. Jadi salah satu daripada boleh membersihkan diri kita daripada dosa ni ialah dengan menggunakan harta. Dengan melalui harta. Kalau perempuan cari dalam surah Taubah kan, nanti tak payah sekarang baca satu surah Taubah tu nanti jumpa satu ayat bunyi dia khudh min amwalihim sadaqatan amwalihim tu yu'ti malahu mala tu malun tu harta. Dalam ayat surah Taubah ni pula kata khudh min amwalun tu kata jamak kepada mal, kan, sadaqatan zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tuzakki itu zai kafia. Tuzakki. Ta zai kafia. Tuzakki. Sini ni yatazakka. Wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala, ambillah. Khudh, ambillah sebahagian dari amwalihim harta mereka, sadaqatan sebagai zakat wajib, tutahhiruhum yang boleh mensucikan harta mereka, wa tuzakkihim dan membersihkan jiwa mereka daripada dosa. Itu zakat. Kita bayar zakat tu antara hikmahnya ialah boleh membersihkan diri daripada dosa. Banyak lagi lah, sedekah, wakaf, infak. Tu semua tu yatazakka, alladhi yu'ti malahu yatazakka, membersih diri daripada dosa menggunakan harta. Jadi insya-Allah perempuan kan billionaire kan, bersihkanlah diri dengan harta. Kat situlah guru-guru ajaran sesat menjadi kaya raya tu, sebab dia mengimpin macam tu. Baik. Fama li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidaklah wa ma li ahadin, tidaklah indahu di sisinya min ni'matin. Ingat minggu lepas kan kita cerita thumma tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Naim tu kan maknanya nikmat-nikmat yang banyak. Ini kan dah jumpa tentang nikmat juga. Ma li ahadin indahu min ni'matin. Dah jumpa. Ni nak sambut yang minggu lepas punya lah ni. Min ni'matin. Tidaklah bagi seseorang itu yang dapat nikmat, min ni'matin tujza. Tujza yang diberi ganjaran pahala. Nak faham macam tu lah. Diberi ganjaran syurga. Nikmat yang ada kat kita ni, yang diberi ganjaran syurga, yang diberi ganjaran pahala, yang membawa ke syurga. Ma li ahadin indahu min ni'matin. Wa ma li ahadin, dan tidaklah bagi seseorang min ni'matin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustaz. Dia Waalaikumsalam. surah Al-Lail ke surah A'la? Surah Al-Lail ke surah A'la Ustaz? Allah. Terima kasih ingatkan. Patutlah confused. Ya Allah. Patut kan confuse. Kejap. Ustaz. Walaupun kita tak roti. Kejap. Bal tu'sirunal hayat. Aduh Ustaz. Terima kasih. Bal tu'sirunal hayat Dunia. Ish. Itulah Tapi ada bahaya kalau ngapal banyak ni. Dia banyak tersasul.
Tapi ada juga ayat daripada surah Al-A'la. Ustaz baca. Dia memang nak dekat-dekat sama, nak dekat-dekat Dia sama. Ya. kan, qad Tapi aflaha bila man Ustaz cakap, tazakka tu. bila Ustaz cakap banyak-banyak betul. sikit, nampak yang ni Ustaz dah confused dah. Ter, 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 ter. Apa Okay. Ustaz? Baru puasa Ustaz, puasa. Tapi Puasa. tapi alai dia tak start dengan sabbihisma rabbikal a'la. Ya tu yang Tak, sebabnya tak. termasuk Dia macam itulah. gabungan dua surah Ustaz dah buat. Ha. Betul, betul. Balik, Sama balik. Balik. saya kena tegur juga sebab saya rasa macam Ustaz dah confused. Saya duk cari Sebab wa maliyah hadin ni kat mana? Tak jumpa. saya dzakaru wa yatajannabuhal asqa. Ha tu wa yatajan ayat 11 tu. A'la tu wa yatajannabuhal asqa. Eh? Oh lah, ada. Uh-uh. Tu yang lari kat situ tu. Tadi Ustaz kata Alladzi atqah. yaslan naral kubra. Ha, kan yang Hmm. masuk neraka. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Okey, balik. A'la tadi. Ni tak tahulah siapa yang muda, siapa yang tua ni. Eh, baik. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ha, dalam neraka itu tidak mati dan tidak hidup. Apa makna dia tu? Ini teruk sangat sesaan dalam neraka tu. Tapi tak mati. Tak mati. Wala yahya dan tak hidup elok. Tak hidup senang. Jadi dia derita. Ni poin dia ni anak qad aflaha man tazakka. Tu kata zai kaf ya tadi tersasul. Qad aflaha sesungguhnya pasti berjaya man tazakka. Tadi zakkaha. Ya. Terlencong. Sesungguhnya aflaha pasti beruntung berjaya man orang zakkaha tazakka. Itu yang dia lari tadi tu. Tazakka. Tazakka ni membersihkan diri. Jadi insyaAllah kita gunakan Ramadan ni. Tapi itulah saya pergi 2-3 surau lah keliling ni. Saja je nak buat observation rentak tarawih kan. Boleh kata setakat ni tak jumpa lagi imam lepas isyak tu berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dah malam ke 10 dah ni. Habis ayat kursi je, doa. Eh? Tazakka, bersihkan diri daripada dosa. Kalau perempuan jumpa macam tu, tuan-tuan kan, tunduk ke kapet tu, zikir tu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebab itu antara zikir yang boleh membersihkan diri kita daripada dosa. Yang membersihkan diri daripada dosa. Siapa yang tasbih 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir lepas salat 33 kali, dan tamat untuk cukup 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampun dosanya. Itu diampun dosa tu tazakka. Diampun dosanya walaupun banyak buih di lautan. Yang masjid perempuan okey buat zikir dia. Dah buat alhamdulillah. Maksudnya imam tu alim lah tu. Dan imam tu nak memimpin kita untuk membersihkan diri. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan dia mengingat nama Tuhannya fasalla, lalu dia solat. Jadi solat ni kita tahu kan, Ramadan ila Ramadan, al-Jum'ah ila al-Jum'ah, as-salawatul khams, Ramadan ila Ramadan, Jum'ah ila Jum'ah, mukaffiran lidhunub majtuni batil kabair. Salat waktu ke salat waktu, Ramadan ke Ramadan, Jumaat ke Jumaat, menghapuskan dosa-dosa yang berlaku antaranya selagi mana dijauhi dosa besar. Fasallah, tapi tengoklah corak solat dia macam mana. Kalau solat dia subhanallah, subhanallah, laju macam tu, tak adalah nak bersihkan dosa.
Salat yang betul-betul sempurna. Okey. Dan ayat penghujung. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Yang ni kita sambung minggu depan ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tengok elok-elok wahai sekalian manusia. Allah Subhanahu wa taala buat statement dan Allah itu sadaqallah. Sadaqah tu maha benar ya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah. Dia maha hebat kuasanya. Ini statement Allah. Bahkan tu'thiruna. Kamu ni ada Quran Ustaz pegang ni dia kata memilih. Tu'thiruna tu mengutamakan. Mengutamakan al-hayatad dunya, hidup dunia. Sedangkan sebelum tadi Allah dah sebut alladhi yafla naral kubra. Yafla masuk neraka. Kan ya? Jadi sepatutnya kita wayatajannabuhal ashqa. Ya, sepatutnya kita mengambil peringatan-peringatan Al-Quran. Ya, tapi orang yang nanti di akhirat itu tempatnya neraka akan menjauhi peringatan Al-Quran itu. Ya, baik. Jadi sepatutnya kita ini ulunlah dengan peringatan-peringatan Al-Quran. Bila kita tengok peringatan Al-Quran, dia banyak mengingatkan akhirat. Betul kan? Dia tak banyak mengingatkan dunia. Sebab dunia ni tak perlu diingatkan. Orang akan ulun untuk melonggokkannya. Dia. Tapi realitinya Allah Ta'ala kata apa? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Kita ambil yang minggu lepas, 4 nikmat Allah tanya. Apa dia? Satu, umur. Jadi mana pergi umur kita? Dunia. Dua, waktu muda. Syabah bihi. Waktu mudanya. Kemana habis waktu muda? Dunia. Melompat-lompat terhambur-hambur di atas muka bumi waktu mudanya. Leka, lara. Kemudian yang ketiga nikmat minggu lepas apa dia? Ilmu pun guna untuk dunia, termasuk ilmu agama. Jemput ceramah saya bayar 5,000. Ilmu agama pun guna untuk dunia juga. Pelajar sarjana muda syariah untuk dapat gaji 3,500 sebulan kerja kan. Aduh, habis. Itu nombor 3. Nombor 4, apa dia? Harta. Jadi harta pun guna untuk dunia. Pergi jalan-jalan rata-rata, beli home theater. 17,000 untuk dunia berhibur. Beli baju 4 almari dunia kan. Jadi nanti kita tengoklah apa walaini idza yaghsha tu tadi dah sebut sikit tadi kan. Sedangkan harta yang Allah bagi ganjaran yang mencari redha Allah kan. Boleh ni. Itu realiti ni Allah sebut ni. Tubuh badan Allah kurniakan untuk dunia, tunjuk kat orang pinggang ramping kan, punggung cantik, dada cantik, dunia. Bila dia tak tunjuk, bila dah tak ada dah bentuk, baru dia tak tunjuk. Dia pakai baju kurung lebar-lebar, besar-besar, pakai abaya 3 lapis, bila dah tak ada bentuk dah. Selagi muda ada bentuk tu, macam-macam lah dipakai. Itu cerita tu, bal tu'thirunal hayatad dunya. Sedangkan semua itu mengotorkan jiwanya, bukan tazakka. Ayat 14 ya, bukan tazakka. Semua itu mengotorkan jiwanya. Bila jiwa kotor, nak buat ibadah pun rasa berat. Kan ya. Salat tarawih pun sampai malam ke-8, malam ke-9 tak pergi dah. Sebab dia berat sangat. Sebab dia kotorkan
jiwanya. Sebab apa? Sebab dia pilih bersukacita hidup dunia. Sedangkan Allah buat statement selanjutnya pada wal akhiratu khairu wa abqa. Ni yang kita nak pegang lah ni. Ya, bekalan hari ini. Kita simpan kuat-kuat. Kita hafal wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat tu lebih baik, lebih kekal. Ya, nanti kita sambung ni insya-Allah minggu depan. Ambil poin wal akhiratu khairu wa abqa. Soal jawab. Silakan 2 minit. Ustaz, nak tanya sikit lah. Mungkin soalan bodoh lah ni. Kan kita, Janganlah bodoh-bodoh. Orang Terengganu dia suka sebut bodoh ni. kan lepas kita ambil wuduk tu kan kita doa tu ada apa tu apa kita minta ada apa ni dah lupa pula. Tato Oh, hawa maj'alni minat sucikan tawabin. minat tawabin minat Mutatahhirin. Irin, min ibadah kasolihin apa semua tu kan. Min ibadik. Ah, tu yang tatohirin tu tak menyucikan jiwa ke hanya menyucikan kita untuk nak berwuduk tu je. Dia semua-semua tu. Semua sekali. Mutatahhirin tu jasmani dan rohani. Oh, itu nak Hmm. klarifikasi itu. Ha, ha, ha. Jadi Ya, termasuklah sebab dalam macam untuk yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar tu pun boleh kita amalkan kan selalu kan. betul. Itu namanya al-baqiyatus salihat tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar tu. Nama terminologi dalam Quran ni ialah al-baqiyatus salihat. Bekalan yang kekal, baki-baki ya, dan amal soleh. Ingatkan tu yang khusus untuk kita bersihkan diri masa lepas Oh tak, berwuduk tu je kan tu. ada hadis Nabi tu, siapa berwuduk dengan sempurna, maka berguguranlah dosa-dosanya sebagaimana berguguran titik-titik air wuduknya daripada anggota wuduknya. Kan Nabi sebut terang-terang tu. Kadang nak cepat Ha. terlupa nak baca tu, nak cepat solat kejap Ah, tinggal tu. Asyhadu an oh, la ingat. ilaha illallah tu je yang buat terbuat. Oh, jangan, jangan. Faham? Ada sebelum tu asyhadu an la ilaha illallah kan lepas tu baru kita sambung dengan tu kan. Dia doa tu sambil berjalan melangkah pun boleh sebut. Yang pentingnya hati kita sedar. Tu yang penting kan. Hmm. Oh. Mm-mm. Wuduk tu syaratnya sempurna lah. Bukannya wuduk cincai-cincai. Dia mengampunkan dosa. Dia Allah Ta'ala ni memang betul nak bawa kita ke syurga lah. Allah tak nak kita ke neraka. Semua amal-amal ibadah kita tu semuanya mensucikan kita daripada dosa. Syaratnya kena follow dia punya tata cara. Ha, ya, insya-Allah. Okay, ada soalan lain? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya satu pasal ayat 16 tu. Batu sirunal hayatad dunya. Kita tengok hari Hmm. ni kita orang belajar memang nak gaji tinggi, memang macam doktor ke cikgu ke, kerja tu ada pahala kan Ustaz? Ke macam mana? Dia terima gaji besar. Macam mana tu? Gaji itu tak salah. Dia yang salah. Dia kalau tak ada gaji tu dia tak nak buat kerja tu ya. Kan dia katalah kami ni lah ustaz-ustaz kan. Dia minta 2,500 daripada surau tu kalau datang ceramah. Surau jawab, oh kami tak ada, kami mampu RM300 je. Tak datang lah. Tu je yang salah. Kalau masjid yang perempuan punya masjid kaya raya ni bagi RM5,000 tak apa lah. Dia terima tu. Tapi bukan tu nawai tu dia. Habuan dunia. Sampai orang mengajar Quran tu pun kan ulama-ulama Quran ni kan sebut. Siapa yang ajar Quran, dia apa-apa ke dana, dia ambil upah macam tu ya, ambil upah untuk dia hidup. Bukan untuk dia buat banglo, untuk dia hidup. Maksudnya beli nasi, beli lauk, isi minyak kereta, isi minyak motor. Yang tu harus. Ini cerita dia, Allah suruh solat. Masa umur dia 26 tahun tu, Allah suruh solat. Yang dia tu subuh dia membuta. Allah suruh solat, zuhur dia kat shopping komplek. Tak solat. Allah suruh solat. 2-3 minggu dia duduk kat negeri yang putih sana tu.
merayau, melancong tapi tak solat. Itu betul-betul tu'thirunal hayatad dunia. Okey. Jadi jangan malu-malu lah kalau orang bagi upah. Okay, ada soalan lagi? Last one? Tak ada dah. Silakan. Rasanya tak ada dah, Ustaz. 16, 17 insya Allah minggu depan kita sambung ni. Ini panjang ceritanya ni. 16 dan 17 ni. Sebab dia realiti hidup kita. Baik, insya-Allah kita jumpa minggu depan. Moga-moga Allah Taala buka pintu hati kita, istiqomahkan kita, ringan badan kita untuk terus tambah amal-amal soleh sepanjang Ramadan ini. Moga kita jadi orang bahagia, orang Allah terima semua amal soleh dan terima doa kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Ustaz. Ustaz.